Saya berkesempatan dengan salah seorang ulama di Malaysia, Ustaz Badri Shah, semua orang kenal kan. Tengah makan tadi ada berbual. Ustaz Badri kongsi dengan saya nak kongsi dengan anda semua. Tahukah sidang penonton sekalian, dalam kitab, salah sebuah kitab Bible, salah sebuah kitab Bible, maknanya Bible ada banyak versi, salah sebuah daripadanya ada mencatatkan kata-kata seseorang yang kita tidak sangka dia berkata begitu. Siapa dia? Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa kata apa di dalam Bible tu? Makna kata dalam tu tulis Jesus lah. Nabi Isa kata apa? Akan datang kepada kamu seorang Nabi, yang Nabi ini mulia. Peristiwa ini dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff. Surah As-Saff juzuk 28 sebelum surah Al-Jumu'ah. Okey, dia kata apa? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dia, sadaqallahul aliyul azim. Apa dia? Nabi Isa kata, Allah rakamkan, Nabi Isa kata kepada umat dia, kamu kena tahu aku adalah Rasul kamu, pesuruh Allah yang diutuskan kepada kamu. Aku nak beritahu kepada kamu satu berita baik, basyira wa mubasyiran bi rasulin, dengan satu orang rasul, ya'ti, dia akan datang, min ba'di, selepas aku. Nama dia siapa? Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak datang. Nabi Isa abang. Baik, dalam Bible ni Nabi Isa kata apa? Akan datang seorang Nabi selepas aku, kena ikut dia. Maka para pengikut dia bertanya, wahai Nabi Isa, wahai Jesus, dalam Bible ni, antara kamu dengan dia, siapa yang lebih, kita pakai bahasa kita lah, terror? Siapa yang lebih terror? Kata Nabi Isa dalam Bible tu, ini dikongsi oleh Ustaz Badri Shah. Kata Jesus, aku nak memakaikan kasut kepada yang nama Ahmad ini pun belum tentu layak lagi. Subhanallah. Ada ni, siapa dia? Ni saya nak tulis nama dia. InsyaAllah, siapakah gerangan orang yang nak dipakaikan kasut yang Nabi Isa kata aku tak mampu ni? Siapakah gerangannya? Baik, saya nak tulis satu-satu, mudah-mudahan tak salah lah, insyaAllah. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, siapakah gerangannya? Gerangan lelaki insan istimewa, contoh tauladan ini, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.